ASB, tabung haji atau emas, mana satu lebih baik? Sebelum ni ASB antara simpanan yang sangat bagus kerana dividen yang tinggi, 7 hingga 10% setahun dengan risiko yang minimum. Tapi, dividen ASB telah jatuh sekitar 4.5 hingga 5.5% dan besar kemungkinan akan kekal rendah pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau nak bandingkan dengan emas, prestasi kenaikan harga emas sebenarnya jauh lebih baik berbanding simpanan dekat ASB. Sejarah 20 tahun lepas menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Jadi untuk simpanan jangka masa pendek 2 tahun dan ke bawah, untuk perbelanjaan, untuk dana kecemasan, sekurang-kurangnya 3 bulan gaji, boleh kita simpan dalam ASB ataupun tabung haji. Selebihnya boleh hijrahkan simpanan duit ke dalam bentuk emas fizikal. Cara nak beli emas dah banyak berubah. Lagi-lagi bila Public Gold dah memperkenalkan emas pelaburan berketurunan 999.9 macam ni. Yang mana emas ni memberikan keuntungan yang maksimum kerana keturunan emas yang lebih tinggi dan kos upah yang jauh lebih murah berbanding emas 916. Tak perlu bimbang untuk beli ataupun menabung emas di Public Gold kerana sangat mudah, murah dan patuh syariah. Bersedia nak saya bantu untuk mudahkan urusan tumpuan beli emas di Public Gold. Saya ialah dealer aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Boleh klik link di bio, saya bantu tumpuan sebaiknya insya-Allah.